Akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni berdasar daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah akidatus salaf. As-salafus salih. Ramai yang tersalah faham bahawa akidah Asy'ariyah adalah akidah jalanan khalaf. Ni masalah juga. Masyarakat kita ni duk keliru. Bila berkeliru, belik takar jering orang panggil. Tak ada orang tolong ukar. Kalau ukar pun ada sebagian je. Kita tak pakat ukar. Sehingga kita biarkan perkara ni menjadi kesalahan yang berpanjangnya. Lagu mana? Faham tentang salaf dan khalaf. Akhir demo kata, kita salah, demo tu khalaf. Salah pun tak apa, khalaf pun tak apa, mik lah mana-mana pun dua-dua belakang. Tapi kawan nak pergi salah. Tu masalah dia. Akhirnya dengan sendiri kita disepak tu baik duduk dengan khalaf. Mereka ambil nama salaf, becek tu baik dua, nampak lebih ke demo. Tu masalah dianya. Sebenarnya jalan salaf dan khalaf adalah jalan tu low.